Kita nak gerak pergi makan dulu sebab I lapar. Pergi siap dulu. I love the wide angle tu. Gila wide angle dia cantik. Wide angle dia besar. Ni wide angle dia besar. Right? So kita nak pergi Elmina. Tapi masalahnya hujan. Macam mana ni? Macam mana nak pergi Elmina? No. Geraklah pula. Oh. Okay, nanti I akan letak satu kat depan ni. Untuk stiker tu. Boleh buat dekat situ. Love. Okay, Lim Fried Chicken ni sebelah tu pesos ni. Kalau korang tengok kan, kedai dia macam biasa-biasa tapi dia halal lah. Okay. And menu yang I nak cuba tu adalah the combo meals. Okay. Tengok dia ada combo meals. Sekarang ada menu baru. Ada menu baru juga. Okay, combo meals ni yang sweet sauce Chio. Jom. Ni soda. Lagi sweet sauce Chio Fong ni. Okay. Sekali air, I nak signature milk tea. Dia sebenarnya ada satu lagi tu yang kari tu. Kita tak tahan, mesti nak tengok wayang kan. Asyik sebut je nanti. So yang ni sweet sauce punya kuah. Ni tu baik. I decide nak pergi IOI Damansara je sebab lebih dekat and nak menghadap jam time petang ni memang tidak lah kan. Okay, jom. Parking untuk I depan-depan ni. Thank you. I love it kalau I dapat parking terus kat sini. Alah, dia tak boleh fokus masalahnya. I'm not sure boleh fokus ke tak. Tapi untuk fokus pulang. Okay, I dekat tingkat 3 Tropicana. I dekat main atrium dekat atas ni. Oh my god, I boleh capture semua. Okay, love it. Tengok tu, manusia macam semut je. Okay, sebelah ni. Masuk anti-shake dia pun, cantik. I ingatkan macam I takkan kayat tau. I kayat juga. Oh my god, mana ni? Jom kita, I nak bawa korang pergi apa nama tu? Big Bang. Big Bang Theory pula. Big Bad Wolf. Okay, ambil gambar estetik, ambil video estetik kat sana. Ada dinner. I suka dah sekarang ni dah macam happening dah dekat sini. Weekend-weekend ni biasanya I akan jalan-jalan lah. Kalau tak ada klien kita jalan-jalan. Kalau ada klien kita serve lah our klien kan. Tapi hari ni rasa macam nak cuci mata sikit. Dekat Big Bang kan beli 4 buku. Buku kelima tu free. So kita beli 2 buku. Tak mampu lah kita nak beli 4 buku kan. Walaupun buku kelima tu
Nanti free. Mahal no. But pokoknya dekat depan tu ada pintu strawberries. Ni macam best lah. Oh, tengok ni. Kita cuba. RM19 je. Oh, tak tu. Okay. I end up beli. Duk begini, jom. Sebab kita dah baca dia punya review no. Sebab dekat TikTok mahal. RM45. Tapi dekat sini dapat 29. It's a good deal for me. Hi. Dah ada dah stok. Hari tu cari tak ada. Oh yeah, yang ini pun hari tu sampai only like 3. Oh, So not much. So you're like the I think second person who bought this. Oh, So we hari have ni? Oh, okay. So tinggallah lagi satu kopi kat Ya, betul. bawah tu. Do you have membership with this? Not sure. Tak ingat. Ada tak? Tak ada kot. Yeah, there's nothing registered under this number. Tak apa. You tak nak ambil like another 3 books ke? Because we have ongoing promo by 4 like Tak that. apa. So you can make membership. Nak plastik? Tak payah. Payment ni? Total will be 54 each. Boleh. I dah beli buku 80-20 and also buku How to Influence People. Siap lah you guys, I can influence you guys. Okay. Novel lah, harga dia murah juga. Taklah mahal macam dekat TikTok. TikTok is like RM45 untuk satu buku. Tapi dekat sini tadi dia RM29. RM29. Satu buku tu RM25. Satu buku tu RM29. Okay lah, not bad. Okay. Sebab kalau kita beli kat TikTok kan, kadang-kadang dia ada defect item tau. So memang tak boleh lah. Defect item. Tak nak ada defect item. Kita nak produk yang bagus. So that's why I suka pergi dekat Big Bad Book ni. Sebab dekat Big Bad Book ni dia macam lebih premium. Okay, lebih premium. Ni lah sebab yang I cakap tu. Okay, sebab yang I cakap tu. Tapi apalah, kita tak nak pergi sekolah sebab kita buat online sekolah. Kalau korang datang sini kan, korang kena pergi dekat Justpad. Sebab dekat Justpad ni ada playground untuk pets. Tengok tu. Oh my god, ada playground untuk pets. Okay. Tapi tak maulah. Ada banyak lagi. Okay, dia ada ikan. Lepas ada kedai makan juga. Oh, meow. Kucing sini macam depression je. Semua kucing tu macam senyap je. Bila ada meow. Lepas ada kedai makan. Oh, boleh lah. Ada food. Oh my god, ada kedai makan juga. Just eat. Dekat Just Pets ni. Tapi kita nak tengok pets dulu. Okay, kita nak tengok pets dulu. Tempat buat nak cek ikan. Ada banyak jenis ikan. Tengok. Alah murah. Tak RM7. RM4. Fishy. Fish. Tengok.
Look, 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 look. Oh, love. Oh, ini mahal weh. Ini 100. Ini 120. Satu. Oh, mak harga dia. Tapi memang cantik pun warna putih. RM10 dia dah habis. Ini 30. Oh, kau Shogun Oganda. Ni ada besar punya. That's lah. Alah, comel. Comelnya awak. Awak is comel. Geram. Dia punya warna putih. Saya sampai tak nampak. Oh my god, you're so beautiful, sayang. Oh my god. Apa makan tu, Alessia? Lapar ke? Okay, I dah jumpa kedai baru untuk kosmetik Korea. Jom kita masuk. Wow, beauty. Tak, hari tu I dah tengok dah. Tapi I macam belum lagi masuk. Tengok je kat luar. Ini yang makeup cantik tu. Korang tengok dia punya packaging tu cantik. Tengok tu. Cute gila. Kan? Tengok kat dalam lagi. Buku. Oh, so nice. Cantiknya. Gitu. So pretty. Cantik gila. Tengok eyeshadow dia. Ni eyeshadow ke? Blusher ke? Ombre punya blusher. So nice. Ada purple sekali. What? Itu ada kat sini, okay. 119 je. I suruh Steven beli thrifting ni untuk I. I ni ada kulit sensitif. So mungkin tu lebih susah lah. Tapi I rasa ni macam wangi gila. Ni macam bau vanilla. Tapi sedap gila. Glory perfume ni. Love. No. Ya Allah. Oh my god.